Boleh ke trip ke Johor Bahru dalam sehari? Sangat boleh. Jom tengok kami menunjukkan 3 tempat menarik di JB dan macam mana satu hari dekat sini boleh jadi trip yang penuh fun. So saya Is dan saya Adam. So hari ni kami di Johor Bahru. So hari ni kita akan bawa korang ke 3 tempat menarik di JB. So first kita akan bawa korang ke Petting Zoo. Second, kita akan pergi ke Jalan Tan Hiok Ni. And last but not least, kita orang akan bawa korang ke stadium. Itu Johor Darul Takzim punya stadium. Tengok game diorang. So tunggu apa lagi Adam? Jom! Woo! So sekarang kita dah sampai tempat pertama kita di Johor, iaitu di Hidden Farm. Let's go! Dekat Hidden Farm, korang boleh masuk dengan bayaran RM48 pada hujung minggu. Ini petting zoo yang sangat best dekat JB weh. Ada camel, kambing, hamster, landak, guinea pig, itik dan hidupan air juga. Semua haiwan comel gila. And bila diorang nampak korang, diorang happy weh. Korang boleh bagi makanan lagi and ambil gambar dekat-dekat. Tak tahu fun fact tak korang? Tempat ini direka untuk interaksi rapat antara manusia dan haiwan. Banyak haiwan dibiarkan bebas dalam zon tertentu supaya pengalaman rasa lebih natural dan bukan sekadar tengok dalam sangkar. Okay guys, kita kat tempat kedua kami di JB, iaitu Jalan Tan Hiok Ni. Okay, jom. Let's go! Tempat ni memang penuh dengan kedai menarik. Ada kedai thrift, galeri seni, kafe hipster dan photo booth. Kalau korang suka OOTD, sini memang spot terbaik. Banyak sudut cantik, warna bangunan klasik, memang ngam untuk ambil gambar. Fun fact, Jalan Tan Hiok Ni merupakan salah satu jalan tertua di Johor Bahru dan dulu jadi pusat perniagaan komuniti Cina pada awal abad ke-20. Sekarang masih kekalkan vibe klasik tapi dengan sentuhan moden. Kami sudah sampai tempat terakhir kita di SSI. Let's go! Hari ni dekat SSI ada game JDT lawan Terengganu dengan harga tiket RM15 sahaja. Murah kan? Suasana memang mesra dengan penyokong sangat sporting dan vibe. Dan dalam stadium juga ada kedai untuk beli jersey dan ruang yang menunjukkan sejarah klub. Ayo Johor! Dalam stadium, vibe sangat meriah weh. Penyokong kuat sokong tim, all trust pun padu. Nyanyian tak berhenti. Rasa macam stadium kat Eropah. Try paling cantik di Malaysia. Fun fact, stadium ni dibuka pada tahun 2020 dan menjadi antara stadium bola sepak paling moden di Asia Tenggara. Perjalanan ni bukan sekadar pergi tempat baru. Ia tentang apa yang kita rasa, siapa yang kita jumpa dan memori yang kita bawa balik. Setiap langkah ada cerita. Setiap gambar ada makna. Bukan pasal sejauh mana kita pergi, tapi sejauh mana pengalaman tu ubah cara kita tengok hidup. Akhirnya yang kekal bukan tempat tapi kenangan. Dan mungkin sedikit versi diri kita yang baru. So guys, kita dah sampai ke perairan video kita. That is all from us guys. See you guys in the next episode of Land Station.